Sejarah bab 2 tingkatan 5, latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan ni kita bayangkan macam satu buku peraturan yang paling penting dalam sesebuah negara. Contohnya macam dekat sekolah lah, kan sekolah ada peraturan kan? Contoh macam tak boleh datang lambat, kena pakai uniform sekolah yang betul, kena ikut jadual kelas. Semua tu untuk pastikan yang sekolah teratur, aman dan juga adil. Sekarang bayangkan dalam negara pula. Dalam negara pun ada peraturan yang sama yang semua orang kena ikut. Dari raja, Perdana Menteri sampailah kita sebagai rakyat biasa pun ikut peraturan ni. Peraturan ni dipanggil perlembagaan. Jadi yang awak selama ni dengar perlembagaan persekutuan semua tu, perlembagaan tu peraturan lah, peraturan ataupun undang-undang. Dekat Malaysia, buku peraturan yang besar yang semua orang kena ikut ni digelar sebagai perlembagaan persekutuan.